Kali ini kita menyelam guys. Tuh. Tengok. Kita punya asuk guys, tengok. Orang mau menyelam ikan dia mau ikut. Tengok. Tuh dah. Dah tahu ni dalam. Tuh. Tuh dia berenang, tengok. Hei. Tuh dia bunyi guys. Tuh. Dalam. Tuh, ni tebiang kin kah? Kin. Tengok dia berenang guys. Tengok dia berenang. Kin tebiang kin ham. Tuh. Hei, be. Tuh. Sana deh guys, sana. Rajin ini, tengok. Be. Gitu. Tahu. Be. Mau ikut aja dia, tengok. Orang menyelam untuk mau ikut. Cantik sini guys, batu-batu sini. Batu-batu. Kita sambil kita cari siput guys nih. Ini banyak nih. Ini. Kita cari guys. Nah, nih, besar-besar nih. Banyak sini guys. Tengok. Kalau malam-malam kan. Nih. Nah. Kuyung. Tuh. Dia menyelam guys. Saya mencari siput. Nama celap. Celap. Nanti kita ambil dengar tadi. Sejuk dia guys. Tuh dia. Diam cari siput guys. Tengok ni macam ni. Dia kalau waktu malam tuh dia kan siput dia keluar semua guys. Jadi senang mau nih. Siput minyak. Dia ada dua jenis ini siput. Ini yang kecil ini siput minyak orang panggil nih. Yang panjang ini sini siput panjang lah. Sini banyak ada siput nih. Tengok nih. Ini ada juga. Ini kan nih. Tengok nih panjang-panjang. Tuh pun ada tuh. Tengok. Nih guys. Malam dia keluar lah guys. Banyak dia keluar tuh. Tengok nih. Ke sini. Sini guys. Ini banyak nih siput nih. Tapi seronok juga nih kalau cari nih guys. Siput nih. Ini orang ramai jual ini guys, siput nih. Ramai orang jual siput nih, yang panjang nih. Kali hitam nih, ini siput nih. Banyak orang jual guys. Di tempat dalam tempat macam ni, makin dalam makin banyak guys. Nih tengok. Nah. Nama. Nanti kalau yang mau deh. Dia mah. Kita sambil kita cari siput, kita pergi sana guys. Kita pergi sana ujung sana. Tuh ada batu-batu tengok. Tuh ada menyelam ikan guys. Nah, ham. Kat sini anak udang pun ada tuh. Nampak. Ya, tuh. Ya, tangkap. Dapat lah. Masih tangkap anak udang. Kira rata guys. Laju pula ya. Dekat sungai ini kan guys, dia anak ikan nih banyak guys. Tuh nampak lah. Tapi kalau ada pinjuk kan yang kecil itu, boleh tangkap anak ikan guys. Anak ikan sungai ini banyak. Ini
Ini air sungai macam ni kan. Mesti ada punya. Ni dia. Kita dengar dia punya bunyi air pun sudah syok guys. Besar kan. Batu-batu macam ni, air laju-laju macam ni dia mesti ukar guys. Kita cari dekat celah-celah batu macam ni. Tengok ni. Ni. Ni boleh tahan juga harga dia guys. Cepat ni. Nampak. Kat sini banyak guys tu. Dalam. Tapi itulah masalah dia cepat cepat keruh. Dia kena cepat guys. Kita kutip dia kena cepat. Kalau kutip lambat-lambat dia mesti keruh guys. Dia punya air. Sebab dia tepi kan, dia tepi sungai. Dan itu kita kutip dia kena cepat. Ni. Boleh tahan juga guys, banyak juga ni. Saya seronok kutip-kutip siput ni guys. Seronok tengok dia banyak-banyak macam ni. Kalau di tempat anda kan ada kan yang macam ni guys, siput macam ni. Kalau di tempat kamu lah, apa nama siput ni guys? Coba komen dulu. Yang belum yang belum follow dulu guys. Yang belum subscribe tuh subscribe dulu guys. Gitu. Saling support supaya dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan lain-lain dan sebagainya guys. Gitu. Aduh. Banyak ya tapi dalam sangat. Memang di dalam guys. Nih. Kalau makin dalam makin banyak ikan masuk seluar guys. Silakan ikan. Boleh juga dia masuk seluar. Ikan masuk seluar. Ingat ikan besar. Banyak enggak tuh? Tuh, tepi. Ini guys. Dalam sangat nih tengok. Tuh. Dalam guys. Macam inilah kerja kita guys. Tutup siput. Tak ada kerja lain guys. Kalau malam-malam macam ni main-main dekat sungai. Sebab air sungai ni jernih guys. Semakin malam guys, semakin dia keluar banyak. Sebab dia waktu malam dia keluar guys, siput ni. Yang panjang ni. Susah. Oh guys, tengok. Hasil dia guys. Banyak kan? Di dalam tu. Mantap bosku. Kita tunggu dia menyelam dulu guys. Ada dapat juga guys. Tapi ikan dia kecil-kecil. Semua ada tu ikan sungai kan. Ini dia. Siap-siap. Sapu-sapu lagi. Nanti basah lagi deh. Ikan tu guys. Anak-anak ni. Banyak dalam ni hai. Dah dibayang, nak yang dekat air. Tu dia. Sudah dah. Mana dah? Tu. Kau jago ngai basah kan ni.
sop tuh ikan lalu sih. Dalam juga nih guys. Ikan guys, tuh. Saya coba tangkap ya. Tengok. Dapat terdapat. Lari dia guys. Masuk batu dia guys. Dia masuk sini guys. Sini masuk guys. Tak dapat guys. Yang apa yang ini? Tuh ikan nampak. Tapi tak tahu ikan apa guys. Nah kena. Dah deh. Kena? Entah terlantak gitu. Seketi ya. Kata. Kita pun balik guys. Kisah ko. Yan. Ang baw na. Ikan sungai. Kayu ini teman-teman. Tilam. Anak semah nha. Anak semah. Si cậu nó liếc cậu điên thật. Từng lì đã. Ai đó là điên là. Nak no bây giờ. Oh deh. Banyak siput minyak nih guys. Di dalam nih tengok nih. Ini siput minyak nih. Ini mahal nih guys. Tengok betulnya. Panjang pun banyak, minyak pun banyak, dua-dua banyak guys. Ini dia, tengok. Sungai ini banyak guys. Sebab malam ini dia keluar malam lah, tengok. Ini pun minyak guys. Sama dengan yang panjang, dua-dua. Tengok. Macam inilah aktiviti guys kalau masa apa tuh macam ujung-ujung minggu macam tu. Tidak ada kerja, memang dekat sungai lah guys. Sebab air dia jernih kan. Senang kita mau cari apa tuh. Macam siput-siput ni kan. Sebab sungai-sungai ni air dia mantap bukan keruh. Senang mau cari. Tengok. Nampak satu ekor ikan. Tilapia ingat. Tilapia pun dapat saya tangkap kena. Ya, alhamdulillah guys. Adik. Kena saya tangkap. Adik. Nah. Tilapia ini guys. Ikan tilapia nah. Tilapia hitam. Nah. Ini udang guys. Saya tangkap lagi. Coba. Kena lagi guys. Nah. Anak udang guys. Nah. Asyik kecil. Tilan tau. Ngumpul tilan. Hormat tilan. Nampau tilan.
Nakapdakaw. Dia, tol. Kuya bino mayo. Bino maganya. Mahinok dia may kuya bino. Dia milih dulu. Ini lagi. Hmm. Dia tahu milih. Paham mau makan tuh vino. Tujuh gila. Oh. Ayo tuh. Yung. No. Nah, guys. Tuh dia guys. Ya. Ini bisa di dalam ni. Aku gitu. Nampak? Ada kang suap. Okay. Tungo bino huyang. Tungo ya. Mimi, kung banyain, kung indon mo yun. Okay. Tambah buku. Mantap bosku. Oke guys. Ito yung siput. Siput. Sesuai. Ini cara dia. Ano pala? Oh, ini dia guys. Dah.